Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Mr. Tennis. So, hari ni kita nak dapatkan Road of the Dead. Okay. Sekarang kita akan dapatkan Road of the Dead. Yang pertama, kita kena ada Hexen Ancient Relic dengan Abyssal Ancient Relic. Sabar, saya nak dapatkan Abyssal Ancient Relic. Yeah. Kita kena apparize. Abyssal. Yes. Albino pula. Kita nak dapatkan Abyssal. Sabar. Baru 18. Okay, sabar ya. Saya cepatkan. Okay guys, sekarang kita dah dapat Abyssal Ancient Relic dengan Hexen Ancient. Sekarang kita kena pergi dekat kita kena pergi dekat The Dead. Okay, kena pergi ke The Dead. Itu. Okay, kita pergi dekat The Dead. Okay, sekarang kita dekat Vertigo. Vertigo ni dekat dengan The Dead, dekat sini. Okay, dekat sini Dead. Kita kena main OB dulu. Pakai aja Advanced Glider. Okay, sekarang kita dah sampai dekat The Dead. Sekarang kita kena letak dekat tempat dia. Sampai saya cari tempat dia. Korang pastikan korang kena ada 700,000 duit. Sini tempat Abyssal, tempat Hexen dekat sini kot. Mana tempat headset dah?
Jap. Di mana tempat headset enchant relay? Sabar. Korang, saya dah tahu dekat sini. Kita kena panjat sini. Kita kena pastikan. Okey, dekat sini. Dekat sini. Korang kat sini. Masa dekat sini. Jangan saya cari. Mana? Ni. Macam mana ni? Okey. Sekarang kat sini, tu korang input. Okey, dah buka. Okey, korang terjun je ke sini. Okey. Yang tu sudah buka kan? Korang kena mendanau ke sini. Oh, korang kena main maze. Korang pastikan kena ada advance diving gear. Kena main maze. Sini sesat.
dia dekat sini. Dekat sini mungkin. Aduh, sebelah. Ini jam tadi kan? Tidak, kalau mati ni. Saya tak ingin keeper dekat sini. Aduh, macam mana ni? Saya panik. Okay, dengan nama Allah yang Maha Penyayang, harap kita tidak mati. Sini mungkin. Di sini. Okey. Okey, kita sudah sampai. Okey, kalau korang perlukan 750,000 duit untuk beli rod ni. Okey, itu saja daripada saya. Untuk dapatkan Road of the Dead ini, korang kena ada Abyssal Enchant Relic dengan Headset Enchant Relic, dan korang perlukan 750,000, dan korang kena pergi ke The Dead. Korang kena letak satu-satu dekat tempat dia. Okey. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.